Okay. Walaupun hari jadi cikgu dah lama, berapa ya bulan aja cikgu lah. Lag aku jadi. Ini berapa? 21 kan? Jadi cikgu lah 2 Disember 1971. Jadi cikgu nyambut birthday yang ke 57. Tapi masih menjadi igawan wanita. Okay. Awak bukan awak je yang buat benda ni pada cikgu. Ada batch-batch yang dulu pun ada pernah buat. Terima kasih sekali lagi atas ingatan ini yang sungguh bermakna dan cikgu rasa amat terharu. Tapi cikgu tidak ingin menitiskan air mata jantanku ini. Okay. Semoga ingatan awak ini memberi kita hubungan sesama manusia yang lagi baik, lagi akhlak. Dan jangan lupa raya cek gigi macam cikgu tahun lepas pun hari dah. Tahun mari macam cikgu. Ha? Gigi dah tahun lepas kan? Mana ada? Dah puas. Kita minat lagi. Ya. Berilah itu. Tapi dah apalah. Mari biasanya macam cikgu tu ada je pelajar-pelajar 15 tahun lepas yang datang ada semua insya-Allah. Dan awak pun dialu-alukan lah. Terima kasih sekali lagi atas ingatan yang sangat bermakna ini. Cikgu doakan supaya awak terutamanya oktoh dah dalam menghadapi SPM ni awak dapat jawab dengan baik. Dia ada ilmu yang telah awak belajar dapat dikeluarkan dengan sesempurna pada hari itu. Dan juga awak diberkati kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita sama-sama semua sekali, kita, awak, keluarga cikgu dan semua orang ni kita sama-sama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.